Okay, go. Okay, so korang tahu tak sprint ni sebenarnya apa? Okay, sprint ni ialah acara larian jarak pendek yang menekankan kelajuan maksimum dalam masa yang singkat. Biasanya acara ni untuk track and field lah. Okay, so acara yang terlibat 100 meter, 200 meter dengan 400 meter. Tapi kalau relay pun still ada juga, iaitu 4x100 dengan 4x400. Okey, seterusnya saya dan Anis akan memberitahu anda tentang peraturan asas pecut. Yang pertama, atlet perlu berada di kawasan permulaan dengan menggunakan starting block. Yang kedua, on your mark. Apabila pelepas berkata on your mark, atlet perlu bersedia di garisan permulaan. Yang ketiga, apabila pelepas cakap set, atlet perlu mengangkat pinggul dan bersedia. Yang keempat, apabila melepaskan pistol, atlet perlu berlari dan acara akan berlangsung. Okay, yang kedua adalah lorong, di mana dipanggil lane discipline, di mana atlet akan berlari di lorong mereka sahaja daripada mula sehingga tamat. Yang kedua, atlet tidak dibenarkan untuk masuk lorong lain. Kalau mereka akan masuk lorong lain, dikira pembatalan. Seterusnya, saya akan memberitahu fasa yang terdapat dalam sprinting. Fasa yang terdapat dalam sprinting ada dua jenis fasa. Yang pertama adalah support phase dan yang kedua adalah flight phase. Support phase terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah front support, yang kedua adalah drive. Begitu juga dengan flight phase terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah recovery dan yang kedua adalah front swinging. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang support phase. Support phase terbahagi kepada dua, iaitu front support dan juga drive support. Saya akan menerangkan tentang front support terlebih dahulu, iaitu tujuan utama untuk fasa front support adalah untuk meminimumkan perlambatan semasa pendarapan dan memaksimalkan daya dorongan ke hadapan, supaya atlet dapat memastikan tidak kehilangan dalam kelajuan semasa kaki menyentuh tanah. Okey, seterusnya adalah drive support. Dalam fasa ini adalah bertujuan untuk meminimumkan perlambatan semasa pendaraban dan meningkatkan daya dorongan ke hadapan selepas kaki mendarat. Fasa kedua adalah flight phase. Dalam flight phase ada dua, iaitu recovery dengan front swinging. Recovery ni adalah tujuannya untuk memaksimumkan dorongan ke hadapan dan memastikan kaki bersedia untuk pendaratan yang berkesan. Yang kedua adalah front swinging. Front swinging ni bertujuan untuk memaksimumkan dorongan ke hadapan dan memindahkan tapak kaki yang berkesan untuk pendaratan yang seterusnya. Go. Okay, so tadi korang dah tengok kan dua fasa dalam sprinting. Sekarang ni kita nak tengok 6 step pula dalam sprinting. So, step yang pertama adalah basic exercise. Step kedua, basic drills. Okey, step 3, resistance runs. Step keempat, pursuit runs. Step kelima adalah acceleration run. Step yang terakhir adalah flying 30. Bungkus.